Semangat. Okey, saya nak tanya dulu. Najis terbahagi kepada berapa? Jenis najis terbahagi kepada? Cepat jawab. Okey, pelajar baru pun boleh jawab insya-Allah. Okey, buku semua ada. Yang tak ada buku lagi. Dan buku percuma kita pun dah habis. Tapi kena belilah pula. Sebab hak percuma habis dah. Okey, 3. Okey, betul 3. Okey, kita try tutup buku. Try tutup. Tutup semua buku. Buku tutup semua. Tutup buku, tutup buku. Okey, tutup buku dah. Buku tutup. Okey, saya nak tanya dulu. Sebab supaya biar apa yang kita belajar semua dalam hati. Tidak perlu buku pas ni. Buku itu sebagai, kalau tak ingat, boleh rujukan saja. Okey, saya nak tanya. Tutup dah? Okey. Berapa jenis najis? Sebab jawab macam tadi. Saya nak tengok. Tutup semua tu. Nak tidur-tidur tu bangun. 3. Okey. Okey, betul 3. Betul. 3 dah. Alhamdulillah. Pandai tu. Ada kau jawab 4? Tak apa. Mungkin pelajar baru ataupun typo. Dimaafkan. Okey. Apakah 3 itu? 3 itu apa? Right? Mesti orang nak tahu. 3 tu apa? Okay, sambil-sambil tekan butang share. 3 apa dia? 3. BPR. Okey, kita dah dapat formula. Najis 3 ialah BPR. Apa dia BPR? B. Berat. P. Pertengahan. R. Ringan. Okey, Bumi Putera Rockers. Bumi Putera Rockers lain. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora hati di taman berbunga. Satu impian, satu harapan, sudah pasti ada jawabannya. Satu rahsia. Tu BPR. Engkau di mataku adalah cahaya. Okey. BPR, berat, pertengahan, ringan. Okey, pandai tu. 3 ni je ulama bagi najis ni. Ada hak berat, ada hak pertengahan, ada ringan. Okey, lagu favourite saya. Okey, jelas lagi. Siapa tak faham di sini? Okey, boleh share-share dah. Sambil-sambil tekan share. Gugi tak belajar ni. Senang sangat ni. Okey, berat pertengahan ringan. Itu saja najis. Okey, ayah meh jelas dah. Ayah meh orang lama. Pelajar baru boleh ikut? Jangan nak tanya pelajar baru. Boleh ikut tak? Kalau boleh ikut, kita nak teruskan lagi. Okey? Alhamdulillah. Ingat jangan lupa tu BPR tu. Berat, pertengahan, ringan. Berat, pertengahan, ringan. Berat, pertengahan, ringan. Okey, habis itu. Okey. Pelajar baru boleh? InsyaAllah boleh ni. Okey. Berat, najis berat ni ada berapa? Ada berapakah najis berat? Najis berat ni ada berapa? Cepat jawab. Ada? Jangan tengok je buku. Ada 2. Betul. Apa dia 2 tu? Apa dia 2 ni? Apa dia yang 2? Cepat jawab. 2 apa dia najis yang berat? 2 je. Dia tak akan tambah dah. 2 sahaja. Apa dia? A, B. A, B abadi. Bukan A, B abadi. A, B. Anjay dan babai. Okey. Panda. Tepuk tangan. Yes. Panda dah. Hoi. Panda dah ni. Nampak? Panda dah. Senang je. Sampai hari kiamat tu ingat. Ni sahaja yang perlu kita ingat. Tak perlu banyak-banyak. Inilah darjah 1. Senang ke susah? Habis situ. Senang ke susah tu?
Pandai dah guna formula. Inilah yang kita mahukan. Well. Hak ni saja. Semua orang kena tahu hak ni. Tahu dapat pahala, tak tahu berdosa. Okey, dua saja dah. A, B. Okey. Anjing dan babi ingat dah. Dua ni je. Tak perlu tambah banyak-banyak dah. Dua sahaja. Serta keturunan dia. Daripada kalau ada sumber tu anjing, dia tetap jadi mughallazah lah. Najis berat. Okey. Nak tanya lagi boleh? BPR tu apa? Ingatlah, okey. Senang kopeh Fatimah. Apa dia BPR? Ulang balik. Rewind. BPR apa? Mungkin ada orang tak tahu lagi BPR apa? Jawab. BPR apa? BPR berat pertengahan ringan. Kalau bahasa Arab sikit, nak tanya bahasa Arab sikit. Nak bertanya bahasa Arab, apa dia bahasa Arab dia? Berat, apa dia berat? Kalau berat bahasa Arab. Berat sahaja, jangan jawab 3. Saya nak tanya 1 je. Berat apa dia? Mughallazah. Kalau pertengahan, dia panggil atau sederhana, tak berat, tak ringan, dipanggil mutawassitah. Ringan apa dia? Yang paling ringan dipanggil dia? Ringan sekali dipanggil mukhaffafah. Yes. Tepuk tangan. Pandai dah. Okey, pandai. Pandai. Nampak? Langkah kakiku. Nampak tak? Pandai dah. Degup jantung berderai. Tu pandai dah. Rela aku begini dalam suasana yang sepi. Okay. Walaupun tersembunyi di malam gelap gelita. Pandai dah. Mendung hadiri, bumbung telah ku bina. Nampak? Yakin diriku, tahu engkau menjelma. Okey. Yes, mana dah? Terbakar dalam hujan, mustahil bagi diriku. Banjir dalam kemarau, takdir yang akan memastikan. Okey, pandai. Ini tak terbakar dalam hujan dah ni. Yes. Jadi hatiku ingin menggapai bintang. Dia beribu batu. Okey. Daya aku tak mampu. Okey, pandai dah. Okey. Tak ada dah. Okey, pandai tu. Okey, sambung lagi. InsyaAllah. Semangat lagi. Semangat. Okey. Najis mukhaffafah ada berapa? Najis mukhaffafah ada berapa? Najis mukhaffafah. Kita tahu dah najis berat ada 2. Najis ringan ada berapa? Ada berapa? 1. Yes. Yes. Betul. Betul 1. Pandai dah. Inilah sebab perpisahan kita ni. Dah. Tiara menggamit zaman. Tiara. Apa 3 tu? Dah 1. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Pandai dah. Nah, engkau dah menuju ke puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku handuk ke bumi.
hidup tertekan. Pandai dah. Boleh ke puncak Menara Gading dah ni. Okey. Yes. Pandai dah. Pandai boleh masuk you lah ni. Betul lah tu. Okey. Dah satu tu apa? Najih mukhaffafah. Cik jawab. Try jawab. Try jawab. Satu tu apa najih mukhaffafah? Mukhaffafah hak ringan tu satu tu apa dia? Pelajar baru nak tahu ni. Cepat jawab. Bukan malam esok, malam lusa. Budak lelaki yang kurang umur 2 tahun yang hanya minum susu ibunya. Air kecil babai. Air kecil 2 tahun. Cerah mata dengan lagu. Babai. Babai tu apa dia yang keluar daripada babai? Air kencing. Air kecil babai saja. Air kecil perempuan? Air kecil gegel? Air kecil girl? Air kecil girl? Okey. Pandai. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Pandai lah tu. Alhamdulillah. Hari ni pandai dah. Pandai dah. Mungkin kebetulan ke ataupun seratang ni. Kita asyik membicarakan persoalan hidup dan pilihan serta kejujuran semakin berkurang. Okey, suratang ke takdir ni? Okey. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan atau sekadar satu kebetulan kita asyik membicarakan pandai dah persoalan hidup dan pilihan serta kejujuran semakin berkurang. Okey. Pandai dah. Yes. Pandai ni. Suka hati malam ni. Sebab semua dah pandai. Berjaya. Kami nyanyi ke. Kak Rah pun lagu favorite. Okey. Teringat zaman dulu-dulu. Yelah sekali sambil-sambil kita mengimbau. Dah happy malam ni. Sebab apa? Kerana pandai. Okey. So, yes, berjaya. Betul lah tu. So, kita nak tanya pula, macam mana kita nak mengenal najih mutawassithah? Najih pertengahan tu macam mana nak kenal? Macam mana kita nak kenal? Macam mana nak kenal? Tolak 3. Okey, apa tu tolak 3? Mungkin orang baru tak kenal. Macam mana kata tolak 3 tu? Iaitu, kita tolak apa? Tolak 3. Okey, bukan kes cerai ni tolak 3. Iaitu kita tolak apa? A, B, A, K. A, K benda? Air kecing. Boleh lah. A, B, A, K. A, B, air kecing. Pandai ikut muah buat gana-gana bang. Ikut mu lah. Ubuh gana-gana asal faham dah. 2 tak ni anjing babi, budak kecil tu. Ubuh lah. Ikut formula masing-masing. Ikut mu lah. Tu. Nama. Yes, pandai dah. Faham maksud tolak 3? A, B, iaitulah anjing, babi, budak kecil tu. Hak lain semua mutawassithah. Okey, nak tanya boleh? Nak tanya boleh? Nak tanya boleh? Boleh? A, E, I, O, U. Bukanlah ikut awak lah. Tapi A, E, I, O, U bukan. Itu lagu untuk huruf-huruf konsonan. Huruf-huruf vokal. Nampak? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okey. Okey. Tu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, I love you. Itu lagu Nustang. Okey. Ni lagu kita. Okey, saya nak tanya boleh? 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 Boleh tak ni? Mek, boleh tak? Dia suka pula. Boleh. Bagus. Air kencing. Kanak-kanak
perempuan yang berumur setahun yang hanya minum susu ibunya, makanan mengenyangkan dia. Air kecil dia apa? Air kecil budak perempuan setahun dia yang hanya minum susu ibunya. Oh, nampaknya jerak tidak mengena. Aduhai. Hai Cik Siti, perempuan banyak. Mana ada dah seorang? Mak Nong, rengang. Walaupun tak ramai, kena juga satu jerak. Tapi kebanyakannya terlepas. Dia nampak juga, dia lompat terus. Dia lompat. Ada seorang dua je yang jatuh dalam jerak. Akulah. Ada seorang dua je. Lompat, tung jatuh. Yang lain pandai dah. Lompat dah. Tak kena jerak. Aduh dah. Betul. Amiza, salah mukhafafah. Dia tak ingat tu. Yelah, mungkin pelajar baru tu. Orang lain dah pandai lompat dah. Dah pandai lompat. Tidak mengena jerak kita. Tak apa. Dia ikut majoriti. Okey, untuk pelajar yang jawab mukhafafah, silap. Bapa silap, tolong khabar ke adik-adik. Kakak-kakak, tolong khabar ke adik-adik. Bapa silap. Cuba jawab. Sebab jerak lagi. Nanti dulu. Orang tanya bapa silap, saya jawab mukhafafah. Mukhafafah kan satu saja, air kecil budak lelaki. So, saya tanya budak perempuan. You all dengar tak soalan? Oh, tersilap saya. Ingat kan? Budak perempuan ni, ingat tak? Ingat tak? Ya, baby lelaki je. Perempuan, big girl, no. Apa dah? Ingin ku pergi jauh darimu, agar ku kenal arti rindu ini. Ingin aku menyelami jiwamu, agar ku kenal dirimu, kasih. Kalau kau sudi kalau kau sudi menyentuhi hatiku, aku kan selalu tetap padamu. Tapi jangan kau hanya coba untuk mempermainkan cintaku. Okey, ingat? Ingat lagi? Saya ulang kali lagi boleh? Okey, saya ulang. Saya ulang. Boleh? Saya ulang kali lagi. Darah lelaki, darah budak-budak kanak-kanak lelaki yang berumur setahun, yang hanya minum susu ibunya. Darah kanak-kanak lelaki yang berumur setahun, yang hanya minum susunya. Darah dia apa? Kan? Nampaknya mereka sudah pandai. Jerak yang hamba letak rupanya tidak mengena. Alangkah sedihnya bermuram durja hamba pada hari ini, kerana semua jerak terlepas daripada pelanduk-pelanduk ataupun kijang yang telah pandai. Apakan daya, masa takkan kembali, hancur musnahlah semuanya. Adalah apakan daya, masa takkan kembali, hancur musnahlah semuanya. Tak boleh dah. Apa? Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu. Tak boleh dah. Pandai dah. Gitulah. Senang kan? Tak mungkin. Tu. Pandai dah. Pandai dah. Okey, yes. Betul lah tu. Okey, boleh tanya soalan lagi?
Boleh tanya soalan lagi? Ya. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Nantilah duk mikir soalan lu. Dengar nyanyi lu. Nyanyi tu bukan saja. Nyanyi tu duk mikir soalan. Kayak orang kata nyanyi apa banyak tak? Duk mikir akulah. Kayak aku senyap kamu puas pula. Kan kalau aku senyap gini nak mikir mu puas pula. Tak aku nyanyi. Nyanyi di mulut. Otak dia bergerak. Akulah. Ayalah. Mau pikul lailah. Ya Tuhan dia nyanyi. Nanti ya lu. Aku duk mikir mengat ke gitu kan ni. Akulah. Nak cerita biasa elang sikit. Tengah kuliah ni, tu boleh balas mesej. Ada dah seorang. Dia dengar sejak kita kuliah, tiba-tiba mesej masuk balas ke dia. Dia pelik. Dah siapa tugas balas? Kita kata kita lah. Tapi tengah ceramah depan ni. Sambil tulis WhatsApp, duk khabar dia gini. Mulut cakap depan. WhatsApp ke dia. Dalam satu masa dua. Faham? Ni pun sama ke? Awak mau dengar galik tu, kita tengah fikir soalan apa nak beri. Akulah gitu. Dua dalam satu. 3M dia 2 in 1. Ya belakang tu. Dua dalam satu. Okey. Bukan nyanyi saja, betul. Okey, nak tanya pula ni. Muntah kucing. Muntah. Muntah kucing. Najis B ke? Berat ke? P ke? R? Sitah. Macam mana awak tahu? Najis, mutawasitah, muntah kucing? Cik jawab. Macam mana awak tahu muntah kucing itu mutawasitah? Macam mana awak tahu? Tolak 3. Yes. Okey. You are dah pandai. Tepuk tangan. Dah. Nampak dah? Nampak dah? Pandai dah. Ya. Ku sedar siapa diri ini, hanya mampu memberi cinta, namun ku tak mampu menatap bahagia. Apa? Bukan ku mengungkit kisah lama. Okey, sekadar mengulik kenangan. Engkau pula sana bulang tak pandai pergi beli tu. Salah dikata kursi. Okey, pandai semua dah. Tak ni, Ustaz Cik B marah asyik nyanyi. Tak ada, Cik B dia masuk malam ni pun, dia tak marah-marah tengok kan. Kita sebenarnya gini, minta maaf Cik B dah. Malam tadi tu sebenarnya kita saja je buat ni je. Kelas kita ni sebenarnya kelas kasih sayang. Dan kita tak marah semua orang pun. Malam tadi tu saja kita tu sikit je dah. Minta maaf semua dah. Kepada pelajar, minta maaf belaka dah. Kepada Cik B buat kata kasar-kasar tu, minta maaf semua. Cik B dah, nak mengaji mari. Kelas kita ni sebenarnya kita happy-happy saja. Kita kasih sayang semua orang. Sebab kan Nabi minta kita kan supaya kita, kalau boleh kan, Nabi kan semua nak ajak masuk syurga, betul tak? Jadi malam tadi tu, minta maaf, okey? Janganlah ambil hati. Jadi kita saja gitu-gitu je, bukan sungguh sangat, jangan serius sangat. Okey? Pelajar kita pun semua baik-baik lah ke? Sungguh, pelajar darjah 1 ni nak cerita, kan? Daripada negeri-negeri mana pun, bila dia duduk tu satu keluarga. Sungguh, untuk makluman kita dah yang baru masuk, memang kita darjah 1 ni seperti satu keluarga. Tanya Kak Raf. Kak Raf mari Terengganu, ni dia kira macam anak beranak dia. Kita pergi Kelantan, macam anak beranak kita. Sedangkan kita tak pernah kenal pun. Kenal dalam darjah 1 saja. Dan sekarang ni tahu, Alhamdulillah, kita ibarat keluarga. Try tanya. Dan insyaAllah kita nak ke Kedah. Dan Cik B pun minta maaf dah. Janganlah rasa hati. Marilah masuk kelas ni. Tak apa. Kita santai-santai je belajar. Ya, satu keluarga. InsyaAllah ni.
Okey. Saya negeri. Ha tu. InsyaAllah nanti kita pergi negeri lain pula. Okey. Minta maaf juga dah. Cik B pasal malam. Okey. Bagus-bagus semua pelajar kita. Bagus. Ha? Tahu kok Izzat. Izzat lah malam minta maaf banyak Izzat dah. Sebenarnya kita tak keras-keras pun, kita lembut-lembut je. Kita darjah 1 sebab itulah nama pun darjah 1. Kita tak keras-keras pun, kita tak pernah ni tak pernah. Boleh hadir. Izzat lah malam minta maaf Izzat dah. Tu gurau-gurau je, tak serius pun, tak simpan dalam hati pun. Jangan simpan dalam hati lah, kita habis settle situ je. Kita terus belajar, okey? Kita cik-cik manja je. Okey, habis itu. Wang kita behel. Kita behel, Ustaz Wang kata. Kita gurau-gurau manja je. Tapi gua kasar sikit awak ni. Okey, habis itulah. Okey, tepuk tangan. Tepuk tangan. Semangat belaka. Okey. Okey, jelas? Saya nak tanya lagi boleh? Nak tanya lagi boleh? Nak tanya lagi boleh? Habis situ kelas ni? Ya, habis situ. Dia habis situ. Okey, nak tanyalah. Arak. Arak, kan? Arak tu, dia naji berat ke, pertengahan ke, ringan? Cepat jawab. Arak, naji berat ke, naji pertengahan ke, naji ringan? Cepat. Berat. Berat. Tak peheh. Saat ni mu kata faham, ini mu tak faham pula. Ku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sedarku kebasahan. Tadi kau dah 3, tolak 3. Arak ada tak situ 3 tu? Sia-sia aku korban selama ini. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyatakan serius dalam menjawab. Adakah arak 3 saat ni? A anjing, B babi, C budak kecil tolak tu air kecil. 3 tu je dah. Arak ada ke tak? Arak ada tak? Sipir ulang balik. Aku adalah insan yang tak punya, cuma rasa cinta membara. Lalu tercipta rinduku padanya. Apa? Kerana cinta bahagia. Apa? Itu bukan typo dah tu. Pujangga mengatakan, oh cinta berharga dari emas dan permata. Akulah belah panda. Baik. Sheila kini terbelenggu karena orang tuamu. Di mata mereka yang ada intan dan permata. Aku tak punya harta dan benda, mungkin akan membuat sengsara. Aduh lah. Faham lagi? Akulah. Tak boleh puji awak ni. Tak boleh puji. Oh, kenangan. Kenangan mengusik jiwa. Ku terhempas jauh di sudut mata. Jiwa kian terpisah, makin sengsara. Oh, kenangan. Oh, sesalan
Sesana datang meragut hati pedih. Tak mungkin dapat dilupa. Segala yang kita bina hancur akhirnya. Tambah tanya soalan baru rasa. Telah terluka di hati ini. Nah, kusangkakan apa yang kita bina bersama rupanya hancur di tengah jalan. Alangkah kecewanya saya pada hari ini. Apa? Telah ku siapkan satu daerah paling sunyi untuk kau merintih dengan kelembutan, untuk kau hargai dengan kasih sayang. Ku ingin kau jadi wanita mulia yang tahu harga budi dan hati. Ikutlah lagu dia pun. Akulah dok rasa semangat. Oh, hilang semangat. Kita laksanakan mata hati yang damai. Apa dah? Redu tak berharapan. Nanti aku di sana di ufuk pemikiran. Aduhlah. Ulang balik. Ulang balik. Habis itu lah. Okey, sekali lagi. Tolong jawab bagi betul, okey? Saya tanya dulu. Berapakah najis yang berat? Tolong jawab. Tolong jawab. Najis yang berat ada berapa? Okey, 2. Betul. 2 Tolong jawab 2. Apa dia 2 tu? Apa dia 2 Satning? Cepat jawab. Apa dia 2? Anjing dan babi. Okey. Najis ringan ada berapa? Cepat jawab. Najis yang ringan. Cepat jawab semua. Semangat. Jangan tidur. Siapa yang tidur tu? Bangun. Cepat jawab semua orang. Tok jawab. Tok jawab yuk. 1. Tok kata. 1. Yes. Okey. Apa dia 1 tu? Air kecil bebel. Boboy. Yang umur 2 tahun. Gede. Ingat dah? Okey. So, berapa tu? Jadi semua berapa? A, B dan air kecil boboy jadi berapa? Cepat jawab. Jadi ada berapa tadi? Ada 3. Cepat jawab. Betul 3. Jadi kalau tolak daripada 3 ni, apakah najis itu? Tolak daripada 3 ni, semua najis. Semuanya adalah najis. Cepat jawab. Tok, cepat. Cepat jawab. Pertengahan. Yes. Betul. Tolak 3 tu je. Semua hak lain pertengahan. Tok batang air je. Tok tak boleh. Ketul tangan Tok sabar tu. Repaknya. Tok dah. Tok nak tulis tu. Mana ada botol. Jatuh telefon. Tok jatuh telefon sungguh nak tegang Bagus tu. Semangat. Tok gebung tak okey nak tegang. Yes. Gitu baru pandai. Semangat belaka. Mata dah apa orang spek Tok. Ada kata tegang kan. Okey. So, tak jumpa huruf dah. Tok tak jumpa huruf. Hanya huruf pi. Salah tekan pula. Tu jadi salah tekan tu sebenarnya nak tekan betul. Dah, you gaduh sangat. Tok ni gaduh dengan cari spek pula. Tak cuba jatuh. Dah takut dan korang ni nak tekan. Bagus. Bagus tu. Semangat. Sampai jadi CCTV ni. Tu ni cabut gigi. Gigi basuh kan. Sungguh kan nak tulis. Bagus. Okey, kemas. Okey, saya nak tanya. Arok ada tak situ tadi? 3 saat ni ada tak arok? Arok ada tak? Jawab. Tu ada tak arok tadi? Arok ada tak? Okey, tak ada. So, bila tak ada, dia bukan najis berat. Dia bukan jadi ringan. Jadi, so dia adalah najis. Coba. Dia adalah najis pertengahan. Pandai. Yes. Okey. Ailio. Mana?
kanak-kanak lelaki yang umur 1 tahun. Dia najis kategori apa? Tengok 3 sana ni. Ingat 3. Nak tanya dalam pulak ni, tahi budak lelaki yang umur 1 tahun. Cepat jawab, tok, cepat tok. Nak gopok kat tu. Tok. Jelek lidah tu. Ana. Betul tu. Pandai sebab dia tak ada 3 tu. Tu bah letih malam ni. Aku dah ogok tu kata. Saja gepok getuk kan. Dah ida dah. Ketuk ngatuk lagi. Dah ida dah tu malam ni. Tu kena gepok aja aku. Siang tu saya. Pula jawab cari buat. Aku pi benda pertengah lagi boleh tak? Cerah mata tu kena gepok. Dah ida dah. Gepok debing tu. Nampak tak? Buang je 3 tu, hak lain semua mutawasitah. Okey. Okey, tanya sekian soalan boleh? Okey. Tanya lagi soalan satu lagi boleh? Okey, soalan lagi. InsyaAllah. Last. Malam ni 11.30 je lah. Okey, malam ni lagi. Soalan last. Tak apalah. Dia tak boleh banyak-banyak. Tok letih lah tu. Lagi habis kau jelek lidah tu. Habis kau tok nyanda di kursi Aduh. Kalau main maraton malam ni kata. Bunyi awak dalam siling. Dia awak anak kucing rasa. Nampak tak? Nak duduk lah. Tok lagi. Habis kau nyanda. Aduh lah. Dak. Sabar dulu. Nak duduk ada aku lengah dah. Tu lagi jelek lidah lagi. Sabarlah. Ya tak boleh gaduh-gaduh. Relax kau lu. Nak fikir-fikir kau lu soalan ni. Okey, tanya lagi dah. Okey, boleh? Boleh? Semangat semua? Okey. Tahi anjing. Tahi anjing. Tengok pandai tak? Tengok, tahi anjing. Pandai tak? Alhamdulillah. Tahi anjing. Tahi anjing, berat atau ringan? Berat. Betul. Pandai tu. Okey, tanya lain pula. Tanya lain lagi. Saya akan kemukakan soalan selama 2 minit. Soalan tak berhenti. Tok, cepat jawab. Boleh? Tok, boleh cepat jawab. Tok. Okey. Jawab B, P gitu je. Supaya laju. Jangan jawab berat. B makna berat. P pertengahan. Mana? R ringan. B sama ada B, P, R saja. Boleh? Tak payah dah. Banyak lagi. Jelek lidah tu. Nak tu. Boleh tu. Gerak. Pang jatuh pula. Telefon ambil pula. Okey. R ringan. B berat. P pertengahan. Okey. B, P, R saja. Jangan jawab banyak-banyak. Okey. Dengar soalan. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 4 tahun. Cepat jawab. BPR. BPR. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 4 tahun yang hanya minum susu ibunya. Cepat jawab. Cepat. Laju lagi. Biar naik. Gada. Yes, betul. Okey. Ada lagi jawab R? Ada lagi jawab R? Oh. Tak apalah sikit. R sikit tak apa, dimaafkan. R sikit, P banyak. Okey, diterima P. Okey, pertengahan betul. Sebab apa? Kerana najis air kecil budak lelaki umur 4 tahun. Faham soalan dulu tu? Jangan cepat jawab. Aku kenyek kot lagi. Obat. Nak kena kenyek kot tu ni. Oh, belang kabur. 4 tahun. Bukan 2 tahun. Baby tu 4 tahun. Aku ya bukan 2 tahun. Yang kabur modah. Orang kata dah umur 4 tahun. Bukan 2 tahun. 2 tahun aku ai cengang. 4 tahun ya gerak. Ya orang gerak yang mengohang. Itu. Lalu awak rengang. Lalu awak lagi aku orang lagi. Lagi alik akan buat abang. Lagi gua akan elak itu. Akan elak abang Allah.
Orang gabah mo hingga haliah ayat ni. Yama je gabah undai kok. Aku ni kok. Ini ala aku. Ayah ke ala. Aku ni ala ah. Nak naik cepat sangat ni. Akulah dia jadi debar tu. Tak apalah, tak apa. Dimaafkan. Okey, tanya soalan lain. Boleh? Elok lah. Dah orang ada banyak aliyah. Aliyah homo. Nak akak elak pula. Akak elak pula anda kok. Akak elak gitu. Okey, tanya pula. Debar tak Gelecah jari debar orang kita duk gepok. Siang ke tu. Minta maaf ya tu. Maafkan kami. Wahai cik adik. Maafkan kami. Dan maafkan kami si bujang lapuk. Okey kan? Tok jangan marah ya. Gurau-gurau je tu. Wahai cik adik. Janganlah merajuk. Apa dah? Kami relalah kena ketuk. Tu lah. Saja je tu. Okey, lagi soalan. Okey. Tapi pastikan jangan salah. Coba. Okey, nanti lu. Cepat abang Ustaz. Sabar akulah. Bila dia nak minta soalan, tak sabar. Bila jawab, salah. Naling tu. Okey. Air kencing lembu. Air kecil lembu yang berumur 2 tahun. Yang hanya minum susu mak dia. Nak ingat soalan. Air kecil anak lembu yang berumur 2 tahun. Yang hanya minum susu ibunya. Pertengahan. Cepat laju kita. Tekan semua. Tekan semua orang. Tekan lagi. Oh, lajunya. Aku pada dah tengok siapa yang tulis tu. Cepat laju. F1. 120 susu naik. Lajunya tu tulis tu. Tulis semua. 1,000 orang. 900 orang. Tulis belakang. P. Pandai. Okey, soalan seterusnya. Muntah kucing. Apa dia? Okey. Tahi anjing. Cepat jawab. Tahi anjing. Cepat jawab. Huruk je. Cepat tahu. Oh, lajunya. Yes. Okey. Seterusnya. Tahi budak perempuan. Air kecil budak lelaki yang berumur 2 tahun. Yang hanya minum susu ibunya. Cepat jawab. Air kecil budak lelaki yang hanya minum susu ibunya yang berumur 2 tahun. Ke bawah. R. Cepat jawab. Dah hang terus telefon. Bolok kali dah. Betul. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan anda semua. Pandai dah. Laju sangat. Wak tinggal berada kat B baru sampai hari ni B. Wak B wak tadi dah. Tok wak lambat. Nak tekan B wak tadi dah. Orang lain R belakang dah. Baru B. Dia tak jumpa. Ayalah. Tok. Tengok tok wak B baru ada. Baru naik. Tok orang R dah tu. Tok wak lambat nak cari. Tekan kat orang B. Padahal orang R lah. Tengok ada lagi B naik. B soalan wak bawah dah tu Gelepar kali tu malam ni. Akulah. Tu gelepar kali Buat B pun baru naik Orang lain P dah. Orang lain R dah. Dia baru B. Ada. Dorok aku dah. Dorok nak suka. Ada kau. Cari tak jumpa. Siang ke tu. Dah maaf tu dah. Habis itu. Okey, sekadar lihat malam ni. Sekadar ni dah. Awet muda malam ni. Ketar tangan Tok nak tulis. Tahu dah boleh bajet dah. Boleh emerging mayang kan. Tok duduk atas sofa. Ketar nak tulis laju. Akulah. Apa nak kat kita dah suka dah putih. Tok pun pakai suka kau rasa Tok dah. Tok yang termasuk kelas ni hilang semua masalah. Doa lu. Betul tak?
Masuk je kelas jam 1 ni, hilang semua masalah. Dah ingat dah. Dah nak ingat masalah. Bukan hilang. Dah ingat. Ada, tapi dah nak ingat. Kaki kak. Terima kasih. Kaki habis kak, baru dia menung balik. Ni ada masalah. Macam jam 1 dah, betul tak? Ingat tak dulu masa kita jam 1 kan? Ceria sama. Tak ada nak mikir dah lain dah. Hilang stres. Lelah berdoa. Hina tu lelah berdoa. Okey, habis itu. Apa minggu tak jumpa. Tak apa dah. Tok ngatuk dah serah. Pergi tidur dulu tu. Seronok jawab. Okey, doa dulu dah. InsyaAllah doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa alhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.